Gagal dilancarkan, Norway sahkan tiada perjanjian misil dengan Malaysia. Kementerian Pertahanan Malaysia telah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menuntut bayaran balik dan pampasan selepas perjanjian misil bernilai tinggi dengan Norway gagal dilaksanakan. Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, menegaskan bahawa kontrak bukan sekadar kertas hiasan, menunjukkan ketegasan Malaysia terhadap kegagalan penghantaran ini. Kerajaan kini berusaha mendapatkan semula kira-kira 95% daripada bayaran yang telah dibuat. Insiden ini mencetuskan semakan semula terhadap proses perolehan aset ketenteraan negara. Tuduhan bunuh bagi kes kemalangan maut pemandu mabuk di KL. Seorang lelaki bakal berdepan dua pertuduhan membunuh di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur susulan kemalangan tragis yang meragut nyawa sepasang suami isteri. Suspek didakwa memandu di bawah pengaruh alkohol sebelum merempuh motosikal mangsa di kawasan Menara Great Eastern awal bulan ini. Langkah pendakwaan menggunakan seksyen membunuh berbanding Undang-Undang Pengangkutan Biasa menunjukkan tindakan lebih tegas terhadap pemanduan berisiko tinggi. Pasangan mangsa yang berusia 61 dan 56 tahun maut di tempat kejadian, meninggalkan kesan mendalam kepada masyarakat. Awan mendung ekonomi dan catur politik. Laporan berita terkini memberi amaran tentang kemungkinan krisis ekonomi menjelang 2026 yang dijangka memberi tekanan kepada sektor pembuatan dan bekalan bahan api. Di pentas politik, Rafizi Ramli dan Nik Nazmi dikatakan sedang merancang langkah yang boleh mencabar momentum kepimpinan sedia ada. Sementara itu, Jolo kembali menjadi bualan selepas didakwa cuba memohon pengampunan daripada Presiden AS. Ia merupakan suasana yang mencabar di mana kelangsungan ekonomi bertembung dengan percaturan politik yang sengit. Pertikaman lidah, kilometer Pulau Pinang vs bekas kilometer. Persidangan DUN Pulau Pinang menjadi panas apabila Ketua Menteri, Chow Kuan Yeow, bertikai dengan Lim Guan Eng berhubung isu tender tanah Taman Perindustrian. Chow dilaporkan menghentak meja dan meminta Lim duduk selepas dipersoal mengenai penolakan bidaan bernilai 818 juta ringgit. Beliau mempertahankan keputusan itu dengan menyatakan syarat bidaan tersebut seolah-olah menyerahkan kawalan kerajaan kepada konsortium swasta. Perbalahan ini menonjolkan ketegangan dalam kepimpinan negeri mengenai pengurusan aset utama. Serangan jelingan mata, 3 lelaki didakwa dikepung. Hanya kerana jelingan mata di sebuah restoran di Kepong, 3 lelaki kini berdepan pertuduhan menyerang dan mencederakan seorang pelanggan lain. Suspek didakwa menggunakan senjata dalam serangan tersebut kerana berasa tercabar dengan cara mangsa memandang mereka. Mahkamah tidak membenarkan ikat jamin bagi ketiga-tiga tertuduh memandangkan tindakan tersebut dianggap keterlaluan dan tidak masuk akal. Kejadian ini menjadi peringatan tentang betapa cepatnya interaksi kecil boleh bertukar menjadi keganasan yang serius. Subsidi RON 95 kekal, Lok beri jaminan kepada golongan T20. Menteri Pengangkutan, Anthony Lok, menjelaskan bahawa tiada pemotongan segera bagi subsidi minyak RON 95 untuk golongan T20 buat masa ini. Walaupun perbincangan mengenai subsidi bersasar sedang berjalan, kerajaan mengutamakan peralihan yang stabil agar tidak mengejutkan rakyat. Pengumuman ini memberi kelegaan sementara kepada ramai pihak yang bimbang akan kenaikan kos pengangkutan secara mendadak. Struktur subsidi sedia ada akan diteruskan sementara kementerian mengumpul lebih banyak data terperinci. Fahmi, bawa Jolo balik untuk hadapi keadilan. Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil, mengulangi pendirian tegas kerajaan bahawa dalam 1 MDB, Jolo mesti dibawa pulang ke Malaysia. Ini susulan laporan bahawa pelarian tersebut sedang cuba membersihkan namanya melalui saluran undang-undang antarabangsa dan permohonan pengampunan. Fahmi menegaskan bahawa undang-undang mesti dipatuhi dan tiada individu yang boleh terlepas daripada accountability skandal berbilion ringgit tersebut. Usaha memburu Jolo kekal menjadi keutamaan pihak pentadbiran negara. Rali ringgit berhenti seketika menjelang data KDNK. Mata wang ringgit menamatkan siri pengukuhan selama 7 hari apabila pelabur mula mengambil langkah berwaspada. Pasaran kini menantikan pengumuman data keluaran dalam negara kasar, KDNK, suku pertama yang akan menunjukkan tahap kesihatan ekonomi negara.
Walaupun nilai ringgit sedikit menyusut berbanding dolar AS, sentimen pasaran secara keseluruhan masih kekal positif. Fokus kini terarah kepada angka rasmi kerajaan untuk melihat hala tuju ekonomi seterusnya. Laluan baharu ke Universiti Awam bagi pelajar UEC dan Tahfiz. Dalam usaha meningkatkan inklusiviti, Kabinet telah meluluskan laluan baharu untuk graduan UEC dan Tahfiz memasuki Universiti Awam. Pelajar dari latar belakang ini kini boleh memohon program ijazah tertentu seperti pengajian Islam atau bahasa Cina walaupun tanpa sijil SPM penuh. Walau bagaimanapun, calon tetap diwajibkan lulus subjek teras seperti bahasa Melayu dan sejarah bagi memenuhi piawaian kebangsaan. Dasar ini bertujuan mengiktiraf kepelbagaian latar belakang pendidikan tanpa mengabaikan meritokrasi. Namowi bebas daripada pertuduhan dadah. Penyanyi rap dan pengarah kontroversi, Namowi, dilepaskan dan dibebaskan daripada 2 pertuduhan memiliki dadah oleh Mahkamah Magistrat. Pihak pendakwaan menarik balik kes tersebut selepas representasi kedua yang dikemukakan beliau diterima oleh Jabatan Peguam Negara. Namowi, yang sebelum ini berdepan pertuduhan memiliki sildenafil dan metamfetamina pada Oktober lalu, meluahkan rasa syukur dengan keputusan tersebut. Kemenangan undang-undang ini menamatkan satu lagi episod profil tinggi bagi artis tersebut.